Pakai kapur. Pakai kapur orang sirih. Oh, nak selalu macam ambil ambal lah kah? Oh. Makannya orang. Jinaknya? Jinak. Kita terpaksa nunggu lah. Oh, ikan dulu, tabur dulu. Boleh keluar. Oh. Pakai selalu pakai orang sedap ambil ambal pun sama nak tuang. Oh, kapur sirih ha. Kapur sirih. Oh. Ni, bos, ya tadi. Ya. Kira. Mana udang, sembunyi udang. Oh, jangan belum berhenti. Kita dah ke-speed lah. Ini kecil lah tu. Okey, geng. Hari ni kita nak pergi memancing lagi, geng. Hari ni tapi pancing kali ni kita mancing kat santai-santai sajalah. Sekarang saya berada di pangkalan JT Bako. So, kita santai-santai saja. Hari pun hujan renyai-renyai ni. Tapi tak apa, kita turun saja sebab kita santai-santai. Kita pakai perahu saja. So, target dia tak ada apa, geng. Tengok ikan gelama ke ikan apa-apa saja lah, geng. Mungkin ada anak-anak kerapu kah. So, sekarang saya berada di JT. Cuy, banyak lah turis lah. Turis pergi Bako lah. Banyak tau. Ramai je. Oh. Iyalah aku tadi dengar aku madah marik boleh. Banyak orang lah. Hujan. Silakan licin. Tuk siap. Okey, thank you. Hujan. Boy. Enjoy dengan boy hujan. Hari tu kita mandi hujan. Santai. Main hujan hari tu. Banyak turis. Nak pergi Bako tu mah turis tu. Masalah hari tu hari hujan. Kau dah pasang sekali ni oh. Dah pasang ke tu kan? Aku pasang ni. Belum kah? Anjing. Kau tu dah pernah pasang ni pasang sekali. Oh. Malam tadi? Oh ya kah? Air belum pasang lah. Air subuh no. Masih turun nak? Masih turun nak? Air masih turun ni. Belum pasang lagi. Banyak bot, banyak turis. Tu hujan. Biasa dengan slow kan tu. Santai ya kan. Cuma kena bully orang dia. Hiling. Kita pergi ambil umpan tu. Dia ambil umpan. Kompon nak? Oh. Okey, boleh. Ya, sini. Ambil umpan kita dulu. Aku sih pernah cari. Kau saya cari ya? Yang kita dulu pernah lah sampai bukan sih. Naga gambarnya. Jangan video je. Mana ambil kompon lah? Ambil kompon mana? Oh. Main batu masin kah? Main di batu masin kah? Hujan ni. Nah, kasih. Boy, ini je boy. Boy. Mau pakai sepeda boy, listrik. Walaupun dari si panas. Itu mau santai nak, trip santai tu. Saya nak asyik-asyik. Okey geng, kita nak singgah cari kompon, cari umpan. Umpan mancing. Ya, cacing air masin je. Oh, bang. Bako National Park di sana.
baru balik hantar turis dari Bako National Park. Nah, woi. Kaki tenggelam ya. Ih, Bebek kaki kau ni. Oh naik dah. kumana? Tapi kau jangan ya. Harap si tenggelam. Itu tajam gila si biasa. Oh, aku ringan boy. Okay ni ya. Okey. Mengikut angka Seluar atau ya tu ni. Aku foto seluar pula. Sial, boleh cuci. Seluar tadi. Okey. Kita mau ikut angka lah. Cari kompon. Tak aja boy. Ni ada sarangnya ke? Ni ada sarangnya kah? Oh. Oh, tu sarangnya. Oh, ya ya. Oh. Ya, Cik pernah cari benda tu? naik hitam-hitam. Oh, yang hitam ada ya. Dia binatang tu. Oh ya, tenggelam dalamnya. Ya, dia mau dibujok-bujok gitu. Oh, macam ni. Kena ada yang panjang, ada yang pendek macam ni. Kita ambil keumpan. Panjang pun si guna. Karena hanya ada ujung tu nak ke panjang dia. Oh. Dicak ujung Oh. tu. Kita cuma mulut tu aja pala tu aja. Oh ya, yang keras yang ujungnya becak. Yang keras tu. Ah. Tu yang tu keras. Oh, yang ujungnya becak lah. Ya binatang. Punya ya masuk dalamnya kah? Oh, minta jalan mulut jalan. Keluar balik ni. Jinaknya empatnya Oh. panjang tu. Ni ada sarangnya pun. Oh, naik hitam-hitam. Macam ni tak orang mau tahu nya ada siang. Ini nak ada ni. Oh, ya. Ini tu sarang. Okey kali. Ya. Kita keluar kepala. Oh, kalau Nak jinak deh dia kan. itulah kompon ya yang selalu dijual kat kedai pakai mengail. Bukan. Bukan tu. Bukan tu ah. Yang panjang ah. Adanya yang jenis apung. Oh, jenis apong ah yang panjang ah kat kedai ah. Oh. Oh, si sama. Si sama. Oh, aku ingat sama. Kumpul pasir. Oh, itu kumpul pasir. Ya, kumpul apong ah yang panjang ah. Yang panjang. Oh. Ya, pakai tidak. Oh, ya. Ya, yang panjang. Oh, ya, kumpul apong. Oh, Oh, si sama. si. Baru Ya. tahu. Kami ingat sama semua. Padahal baru tahu lah. Sebelum tu memang kami ingat sama lah ya. Ingat sama aja komponnya.
padahal. Senang kita nak jenak dah kapur. Oh, Dah selesai. pakai kapur. Pakai kapur Oh. orang sirih. Oh, nak selalu macam ambil ambal lah kah? Oh. Makan seorang Oh. Jinaknya? jenak. Kita Oh. terpaksa nunggu lah. Oh, kah dulu, tabur dulu. Tabur dulu, tak boleh keluar. Oh. Pakai selalu pakai orang nak ambil ambal pun sama nak tuang. Oh, kapur sirih ah. Kapur sirih. Geng area Bako. Selalu babi hutan lah. Tama. Oh, ya kah? Babi liar. Kawasan Bako memang banyak babi liar kan. So tu monyet Belanda pun ada area situ. Oh, ketiga keempat baru hidanya keluar lah ke? Mau naik dah pasang lah hidanya datang. Si juga. Oh. Nanya merayu area stok lah. Oh, makan benar. Oh, nya makan benar tu. Oh, pucuk-pucuk ya. Oh. So kalau nasib bagus kan memang area stok boleh nanggah monyet orang Belanda ya, monyet Belanda ya dengan babi hutan, babi liar. Memang banyak. Kemudian kita masih cari kumpon pakai ngail Okay. Umpan. Bagus. Tu ada pendek sikitnya, panjang juga apinya pendek sikit lah sepanjang yang apung ya. Ini ada rumahnya sendiri kan. Pakai liar aja, pakai bujuk. Jalan dulu. Ada binatang lain ke makan hidaknya ke? Binatang makan benda tu? Tiada lah, macam babi hutan yang tiada ya. Oh, belangkas. Oh, mau dia makan belangkas ah? Macam ni yang dapat ya kan ya? Biasanya belangkas kering. Oh. Yang buang telur nah. Oh. Ya, hitam dah. Oh, biarlah tujuannya selalu kan tepi-tepi tu. Cukup. Kita mau berangkat. Oh, stoknya bisa. Tinun kering tadi. Itu banyak lumpur. Boy, lo jadi turis dah boy tak? Aku ingat ya, kompon tu sama dengan yang kompon apung ya, padahal sih sama. Sama lain. Yalah, aku ingat kan carinya sama. Kecil. Ya. Ya. Oke, sampai di tempat tujuan Batu Rakit. Kita pakai Batu Rakit. Kita sampai di tempat ni. Batu Rakit ni. Tujuannya. Busan yang ikat wah. Batu. Ni ada batu. Stok area stok ni. Boy dah ambil batu dah.
ke batu besar. Okey, dah okey batu besar lagi. Ni area Bako. Bako trademark dah tumbang dah batu. Bako trademark sebelah hujung. Tu batu tengah-tengah. Dulu pakai batu besar boy. Kecil dah. Air ni. Dah ke boy? Oh. Eh, 9 boy. Ah, 9 kah? Ayo lepas. Sayanglah. Aku nak macam 9 dia boy. 9 ke? Panjang. Ni kah? Aku rasa lah. Macam 9 dia. Di tempat yang lain lah. Yang pastinya panjang dia. Ke 9. 9 geng. Ya boy tadi 9 dibuang lah. 9 geng. First strike. Uncle lah first strike. Ya. Oi, aku boleh jawab ni. Ada lah. Hmm. Apa yang si bergerak tadi? Oh. Seven eye. Sebut ada juga. Seven eye. Oh, kong umpan. Ni dah kau umpan. Singkong umpan. Mimi, tahu nak Mimi? Ya. Dapat tak? Pas lagi. Lepas lagi. Aduh. Yap. Umpan alang-alang tadi. 9 boy. Baling udang ni. Bilang kau yang nak faham dulu kang yang mau makan seven eye. Tong, kat dalam ni awak? Dalam tongnya. Panjang. Boleh. Dah boleh. Dah lah. Di lah ni. Si habis. Dia bawa rapat tu bah. Habis. Ke pasar. Ya pakai. Baru lah. Size-nya. Ada sih kau cium bau. Dah. Ya, tuna bau perkataan boy. Perkataan talent ya. So baru size. Terus gig. Oh, ke straight gig. Oh, hilang. Strike ketiga. 9 ketiga dah. Boy, kau ni boy. Hah? Kita dua nangga aja lah tok. Pengalaman tapi saya tahu. Kita dua nangga aja lah jadi aja. 9 ke yang ketiga. Untuk tarik size. Porsi kedua lebih. Tanya aku ni. Ya kau. Usai ni apa lawan? Oh. Pilih tak? Sebasar dua. Oh. Ni boy, ya tadi. Ya. Kira. Oh. Sama tadi. Kena steady ya. Steady. Yo. Ya, baru namanya 9. Oh boy.
Bilang tempat lah. Kedua tu. Bila kau apa? Kena tarik pun belum kayak. Tadi yang ni pa tu sargi. Usaha boy. Daga. Far lagi. Penonton. Tahu yang Ada. Nang size. Telur ah? Telur? Yang telur tahu kan? Oh, ya kan. Size yang kelima. Kedua lagi. Kena tetangga ke. Boleh Arab tu. Okey geng. So tadi dari perahu tiga dari atas batu geng. Angka 85 9 sampai. Boy. So kita atas batu geng. Tadi memang dekat perahu lah. So sekarang semua dari atas batu. Ini lagi steady juga. Okey juga dari atas batu ni guys. Cuma sekarang tajam. Coba nasib dari atas batu guys. Ni pancing casting. Sebab air cetek tidak sampai 1 meter guys. So hulu-hulu pun tidak sampai 1 meter. Lalas saya buat bottom saja. Umpan. Ya, sampah. Dah makan ke? Boy. Kau nanggap apa tu? Apa tu kelak? Kumpul belukang. Si tahu? Apa ni ke? Belukang. Dah geng. Belukang lagi geng. Aduh. Ni belukang kedua kan. Kau strike lah. Belukang juga. Tengok berapa ekor belukang sudah. 1, 2, 3 semua belukang ni. 1 ekor lagi. Belum pergi laut dah. Alang ada tu. Kita ada kolam semula jadi tu. Situnya.
Kerapu. Anak kerapu. Memang sangkut lah, confirm sangkut. Masak makeup dulu, geng. Aduh, belum masak Hari pukul 12 sudah. Okay, geng. Survival mode on. Masak Maggi atas batu, geng. Masak Maggi. Mau tengok Maggi dah, geng. Mana? Ni dah, geng. Ya, masak air dulu, geng. Baru mau mendidih. Ada udang dalam. Masuk hujan. Ada ekstra hujan lagi. Sebab sekarang memang hujan renyah-renyah, kan, dari tadi tidak berhenti. Tuh, boy. Oh, uncle. Oh, ingat dia dapat lagi. Dia dapat 9 besar lah tadi, geng. 5 ekor sudah tadi, setakat tadi. Besar dia dapat. So, kami orang tengah sekarang di atas batu. Area laut. Tu Gunung Sentubong, tidak nampak terlindung kabus sebab cuaca tidak bagus, so terlindung kabus ini. So ini memang batu tengah-tengah. Memang tengah-tengah. Ya masih dekat muara punya lah. Tapi sudah air laut lah. Tu open sea. Sini open sea sudah. Sini open sea. So belakang saya sini, ini masuk pergi Muara Bako. So dekat sini tadi open sea. So maksudnya sekarang kita di atas batu, tengah-tengah, boleh cakap hampir tengah laut, tidak jugalah. Tapi memang area laut sudahlah di tengah-tengah. So sementara ni kita nak masak Maggi dulu sebab sudah tengah hari, guys. Okey, kita masak Maggi semua baru kita pindah tempat, pindah spot lagi, guys. So sementara itu memang masih dekat sini lah. Tengok air sudah mendidih ke tidak. Oh, belum lagi mendidih, geng. Lama betul ni. Ni makeup kita. Yes. Kapak batu. Kena angin. Mau mendidih dah, boy. Sedikit lagi, boy, sedikit lagi. Yo. Yo. Abang boleh kerapu. Anak kerapu. Abang boleh kerapu. Okay, 7i. Tu, confirm sangkut dah dia. Kepala. Abang boleh kerapu. Boleh dapat anak kerapu lagi, geng. Besar tadi. Sudah 2 ekor kerapu. Yo, api padam, geng. Okey. Air kita sudah masak, geng. Sudah mendidih, Tu dia. Udang pun sudah berpusing dalam sana, geng. Oh, air pasang sudah. Air pasang sampai gas kena air padam sudah. Dah masak dah. Dah mendidih dah. Kita menyelamatkan gas dulu. Kedolok, boy. Tom, ni ada tom yam dengan kari. Kau mau ni? Aku mau kari ya. Kari kah? Mana-mana kau lah. Ya, uncle sudah balik sini. Uncle ni ada mbak makanan kau dah? Ada bau kan. Tuang tak? Buang dia. Tuang tak? Sudut ada. Laga kau, kita berkuahkan air hujan. Siapa? Ada udang ni. Baik, dah pasang.
Tadi dah pasang lah. Ada udang deh. Ha? Apa macam boy? Steady lah. Ini Kita makan udang. terbatu. Berkuahkan air hujan. Kalau air pasang batu ni tenggelam geng. Macam mana mau camping sini geng? Nah. Camping batu tenggelam. Mana udang? Sembunyi udang. Kayu. Kena tarik. Jadi, Dia kayu lah aku. Kumpul ikannya. bukan. Pernah dicoba orang. Hujan je lagi. Makan Maggi lagi. Ayo. Ayo, tangkut. Tangkut kak. Kita habiskan lagi dulu, geng. Kalau mencari kerang, banyak kerang, geng. Dalam semua kerang. Kupang. Bukan kerang, kupang. Salah, geng. Salah sebut. Saya mau habiskan Maggi dulu. Aduh. Tenggelam. Boy, ya, papa dapat boy. Bapak. Baby pari. Baby pari. Pari boy, kau nang steady boy. Tak untung lah. Kau macam. Hah? Tak tu. Mana boy? Siap lalang kau boy. Ini kau dapat pari boy, umpan apa boy? Pari. Ya. Itu je ni. Tu kau tak lama dah. Ayo. Hilang. Hilang kan? Hah? Lukan. Hilang ekor tiga memang saiz besar. Model. Boy, dah pari boy. Akun meluk. Janganlah. Mungkin lah. Kecil tak? Alundu. Sampai ke lulu sudah. Nah, areanya tu. Okay. Thank you. Thank you. Si pernah jarak. Boleh lunduk ya.